Macam mana I sembuhkan my 5 years of GERD sebelum ni? Dalam konten ni akan bagi tahu rahsianya dan explain juga. So make sure tengok konten ni sampai habis if korang pun nak recover and sembuh daripada GERD problem ni untuk long term. GERD ni ada dua punca utama tau sebenarnya. Sistem penghadaman uni problem and second otot LES uni tengah lemah. And that's why kita still tak sembuh daripada GERD ni bila kita ambil medicine, PPI or Gaviscon or anti-seed sebab benda tu hanya target untuk kurangkan asid dalam perut saja. Dia tak rawat dua punca utama GERD ni. The real question is, macam mana kita nak rawat dua punca utama GERD ni? That's the question yang I dah tertanya-tanya selama 5 tahun sebelum ni. Finally, after 5 tahun suffering dengan various type of symptoms, anxiety, tercekik, rasa sakit dada, bloating angin apa semua tu, I finally heal from this problem. Cara I sembuh, I rawat dua punca utama GERD ni dengan ambil supplements daripada IG ni, Weltico. To be specific, I took these 3 supplements yang mana diorang recommend 3 ni after I go through the consultation with them. One of them, dia bantu fix I punya sistem penghadaman yang problem sebelum ni. Another one, dia bantu kuatkan, ketatkan balik I punya otot LES. And the last one, actually dia bantu betulkan balik metabolism dan hormon I. Yang ni sebab nak bantu cepatkan proses penyembuhan I. And sebab tu, I dapat sembuh dan recover dalam masa 4 bulan lepas amalkan 3 ni dengan konsisten. Suffering GERD is not easy, especially for me yang dah ada 5 tahun sebelum ni. Sebab tu, now I share tips, knowledge, facts pasal GERD ni dalam akaun ni. And I share juga macam mana I dapat sembuh dari problem ni supaya a lot of people out there boleh sembuh dari problem ni juga. So make sure to follow Borak GERD because Borak GERD, fakta only.